cam signal dia ada link dengan speed sensor. Speed sensor yang ada kat gearbox sana, tapi komputer dia takkan baca speed sensor sebab kesalahan dia daripada enjin. Bukan speed sensor rosak, bukan wiring dia putus. Sebab tu ECU tak baca output ataupun input sensor. Dia takkan baca benda tu. Dia akan baca benda ni. Sedangkan benda ni bukan sensor. Benda ni sensor bekerja. Dia sensor. Sensor kat kereta ni sama ada sensor yang membaca data ataupun buat kerja. Ini kategori buat kerja. Dia bukan baca data. Okey, angin masuk ke apa, dia bukan. Dia ni buat kerja. RPM tinggi dia buka. Oh, macam VTEC pula guys. Dapat? Secara tak langsung, bila bacaan speed sensor dengan cam sensor tak akurat guys. Benda cik? Tak synchronize. Secara tak langsung ECU